Tadi saya di pasar, ada orang tanya, tu saya bagi 40%, 40%, laju 40%. Saya kata, okey, 40% apa dia? 40% daripada cukai. Okey, bagi pada balik berita. Okey. Boleh. Dengar. Dah 40% saya kata. Yang dia termasuk 40. Jadi malam mimpi 40%, bangun 40%. Dengarlah dulu. Saya tak mempertahan yang dulu. Sebelum ini saya nak jelaskan kerajaan Madani. Berapa tahun 2024 hasil cukai pendapatan, hasil pelbagai cukai yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan? Berapa? Keseluruhannya 1 bilion, 5 bilion, 8 bilion. Keseluruhannya 10 bilion ringgit hasil Sabah ambil ke Putrajaya. Wah, banyak. 40%. Dengar dulu. Baik. Berapa yang Kerajaan Persekutuan belanja untuk Sabah? Bangunkan sekolah, perubatan, kirim doktor, sempadan Eskom, kawal sempadan, pertahanan, semuanya. Kita ambil hasil 10 bilion. Kita bagi balik 17 bilion ringgit. Sebab apa? Sebab kita pakat di antara persekutuan dan negeri gunakan hasil kita membangunkan semua negara di Malaysia ini. Dan kebetulan Sabah sedikit ketinggalan. Kita bantu lebih. Kelantan, negeri miskin. Masalah banjir tiap tahun. Kita belanja berbilion ringgit. Walaupun negeri pembangkang. Hasil sedikit, negeri miskin. Perlis, negeri miskin, cukai tak cukup, gaji pun Kerajaan Persekutuan kena bayar. Bayangkan, ini sekurang-kurangnya Sabah ni jauh lebih hebat. Gaji pegawai kerajaan negeri yang bayar. Perlis, gaji pegawai kerajaan itu dibayar semuanya oleh Persekutuan. Sebab cukai dia kecil. Ini baru negara. Saya kena jaga Sabah. Saya juga kena jaga Perlis. Anak-anak harus fikir, anak-anak ini anak Sabah, tapi juga anak Malaysia. Kita nak semuanya berhasil. Jangan bila kempen seolah-olah tak ada lain lah. Bukan dekat Sabah, kalau ranau. Kalau Keningau. Fikirlah Sabah. Fikirlah negara kita. Kita nak angkat ni negara kita. Angkat Sabah, angkat Malaysia.